Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi sharing session kita berkenaan dengan pesanan Ibu Wizni, mak saya sendiri. Semoga dapat menjadi bahan kepada ibu-ibu dan juga bapa-bapa untuk mendidik anak-anak masing-masing. Jadi yang ke-11 ini adalah berdoalah, Allah akan kabulkan. Jadi kita kena ajar anak kita supaya sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Dalam Quran, dalam surah Ghafir ayat 60, Allah berfirman, "Ud'uni istajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Dalam surah Ghafir. Dan juga dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahulah kepada mereka, sesungguhnya aku adalah sentiasa hampir. Aku perkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi banyakkan doa, banyakkan doa. Dan itulah juga nabi-nabi, para rasul pun begitu jugalah. Sebab sampaikan Nabi Musa ketika nak berhadapan dengan Firaun, dia pun berdoa supaya dia boleh bercakap dengan Firaun dengan fasih dan dipahami oleh Firaun. Doa ni biasa kita dengarkan. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahdatan min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Jadi itulah dia. Jadi Rasulullah pun sentiasa berdoa. Jadi kita pun kena sentiasa berdoa, dan kita pun latihlah anak-anak kita supaya sentiasa berdoa. InsyaAllah Allah akan kabulkan doanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.